Hai semua, dalam video kali ini saya nak kata tentang tawaran wireless broadband dari Yes ya, di mana mereka telah memperbaharui tawaran wireless broadband ataupun jaringan tanpa wayar mereka ya, sempena pelancaran rangkaian 5G Advance ya, di mana harga bulanan kini hanya RM68 setiap bulan ya. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, subscribelah channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu ya. Seperti yang anda boleh nampak, anda boleh memilih untuk mengambil kontrak 12 bulan, 24 bulan ataupun 36 bulan bagi pelan gateway lah. Untuk pelan 24 bulan yang standard, anda perlu membayar RM99 setiap bulan untuk pelan yang sama, router yang sama ya. Untuk pelan 12 bulan pula, anda perlu membayar RM299 untuk router lah. Kontrak 12 bulan tu lebih sesuai kepada sesiapa yang perlu pindah rumah pada waktu yang tempoh yang agak pendek dan akan pindah ke kawasan yang ada fiber lah. Ia lebih sesuai kepada sesetengah situation lah ataupun pengguna. Harga bulanan dia adalah RM99. Kalau anda merupakan pelanggan Yes Postpaid, anda boleh dapatkan pelan gateway kontrak 24 bulan dengan harga RM75 ya. Untuk kontrak 24 bulan ni, ia menawarkan router percuma ya, di mana harga dia adalah RM1,199. Jika anda memilih untuk mengambil kontrak 36 bulan, ia adalah tawaran tempoh terhad, maka anda boleh dapatkan pelan yang sama jika nak bandingkan dengan pelan 24 bulan lah. Pelan 24 bulan tu RM99. Untuk pelan 36 bulan pula, harga dia adalah RM68 setiap bulan ya. Anda boleh nampak dekat situ, harga tu lebih murah. Pelan tu masih sama, tetapi lebih murah lah. Anda, jika berdasarkan calculation yang saya dibuat lah, untuk pelan 36 bulan kontrak tu, anda hanya perlu membayar RM2,448 ya. Manakala untuk pelan 24 bulan pula, harga yang anda perlu bayar adalah RM2,376 bagi pelanggan yang tidak pelanggan bukan postpaid Yes sedia ada lah. Kalau anda merupakan pelanggan postpaid Yes sedia ada, maka harga tu adalah RM1,800 saja. Jika anda bukan merupakan pelanggan Yes postpaid sedia ada lah, maka harga yang anda perlu bayar jika nak bandingkanlah dengan kontrak 24 bulan dan 36 bulan hanyalah RM72. Dengan membayar RM2 lebih ataupun RM72, anda akan dapat pelan yang sama, router yang sama, tetapi lebih murah lah dekat situ. Untuk pengetahuan, pelan gateway tu dia menawarkan unlimited 5G dan uncapped speed dan juga kuota 500GB untuk 4G ya. Tetapi jika anda merupakan pelanggan Yes sedia ada, harga RM75 dapat dengan 24 bulan, maka harga dia RM1,800 jika nak tolakkan lah. Anda perlu
anda akan dapat perkhidmatan yang lebih banyak dekat situ lah jika anda merupakan pelanggan Yes sedia ada. Tapi jika anda tidak atau bukan merupakan pelanggan Yes sedia ada, maka perkhidmatan tu saya boleh nampak lebih banyak dekat situ ya. Dengan bayar 1 bulan bil saja, anda akan dapat router yang sama, pelan yang sama, dengan harga yang jauh lebih murah ya. Jika anda tidak perlukan router dari Yes, maka pelan fleksi itu masih disediakan. Tetapi dia punya kuota yang ditawarkan untuk 4G itu hanyalah 100 GB sahaja. Untuk pelan gateway tu, kuota yang ditawarkan adalah 500 GB ya. So, jika anda boleh ambil kontrak lah, anda willing lah ambil kontrak 36 bulan lah, dengan bayar RM360 lebih saja, anda boleh dapat router SA, 5G SA. Anda boleh dapat kuota yang lebih banyak dengan RM10 lebih sahaja ya. Polisi 7 hari, pemulangan 7 hari itu masih disediakan untuk pelan gateway ya. So, kalau kawasan anda tu mempunyai liputan yang lemah, maka boleh buat pemulangan router lah. Seperti yang saya cakap tadi, Yes telah memperbaharui tawaran wireless broadband mereka sempena pelancaran rangkaian 5G Advanced ataupun 5G SA, di mana pelan wireless broadband dengan router ataupun gateway kini berharga RM68 setiap bulan ya. Untuk nak dapatkan harga RM68 setiap bulan, iaitu harga murah lah, dengan router 5G percuma yang sokong SA, 5G standalone lah, maka anda perlu mengambil kontrak selama 3 tahun ataupun 36 bulan lah. Jika anda memang berani nak ambil kontrak 36 bulan, maka harga bulanan yang total punya harga yang anda perlu bayar hanyalah RM72 lebih banyak saja jika nak bandingkan dengan option 24 bulan ya. Nak kontrak yang lebih pendek, iaitu 1 tahun ataupun 2 tahun bersama router lah, perlulah bayar RM99 untuk setiap bulan. Router tu masih percuma bagi sesiapa yang mengambil kontrak 2 tahun ya. Sekiranya anda mengambil kontrak 1 tahun, maka anda perlu bayar RM299 bagi router ya. Untuk berdasarkan apa yang saya nampak dekat sini lah, jika anda boleh mengambil kontrak 3 tahun tu, harga yang anda perlu bayar tu lebih rendah dan ia lebih berbaloi ya. Pelanggan postpaid ataupun pasal bayar Yes sedia ada pilihan untuk mengambil pelan kontrak 2 tahun dengan router percuma dengan harga RM75 setiap bulan ya. Itu adalah asing dengan harga RM68 setiap bulan lah. Ada polisi pemulangan tu, dapat polisi pemulangan 7 hari. Jika kawasan anda mempunyai performasi ataupun liputan yang kurang memuaskan, anda boleh pulangkan router lah kepada Yes. Anda perlu pergi ke kedai Yes untuk pulangkan router ya. Sekiranya perkhidmatan tu memang kurang memuaskan. Ada terma dan syarat dekat situ. So, perlulah pergi ke laman web Yes untuk tengok lah. Sekiranya anda perlukan pelan saja, anda boleh memilih untuk mengambil pelan fleksi dengan harga RM58 setiap bulan ya. Tapi dengan tambahan RM10 setiap bulan, kalau anda boleh mengambil kontrak 36 bulan ni, agak berbaloi lah. Anda dapat router, anda dapat pelan, anda dapat kuota yang lebih banyak untuk 4G. Untuk pengetahuan, semua pelan 5G wireless broadband dari Yes memang menawarkan data tanpa had bagi penggunaan di rangkaian 5G.
Tetapi ada kuota untuk rangkaian 4G ya, di mana pelan gateway tu disediakan dengan kuota 4G 500GB dan pelan fleksi pula tersedia dengan kuota 4G 100GB ya. Bagi sesiapa yang sering gerak ke pelbagai kawasan, pelan gateway tu adalah jauh lebih sesuai ya dekat sini. Sebab router gateway tu boleh digunakan di mana-mana kawasan yang tersedia dengan rangkaian 4G yes dan juga 5G DNB ya. Anda boleh bawa router ni ke mana-mana lah yang anda nak. Router ni adalah portable. So memang boleh guna untuk semua kawasan yang ada liputan 4G dan 5G ya. Sebab tu jika anda boleh mengambil kontrak 36 bulan dan anda willing, bolehlah ambil kontrak 36 bulan. Router tu plug and play saja ya. Itu sebab saya galakkan kontrak 36 bulan dekat situ ya. Kalau kawasan anda tu memang tak ada fiber lah, bolehlah ambil pelan ini. Kalau anda sering bergerak ke mana-mana pun, boleh juga mengambil pelan ini ya. Router gateway yang diperkenalkan oleh Yes memang sokong 5G SA sepenuhnya. Kalau ada berada di kawasan 5G SA, maka hanya indikasi 5G yang akan dinyalakan ya. Semua pelan broadband dari Yes sokong 5G standalone atau 5G SA sepenuhnya ya. Jika anda pilih untuk tamatkan kontrak sebelum tamat tempoh kontrak, maka cas pembatalan akan dikenakan lah. Sebab tu, jika anda willing, anda boleh mengambil kontrak yang panjang, ambillah kontrak yang panjang. Tapi jika anda jenis yang ambil kontrak pendek tu, memang tak sesuai lah untuk ambil kontrak 36 bulan dekat situ ya. Sebab cas pembatalan tu memang akan dikenakan. Dan promosi RM68 setiap bulan tu tersedia sehingga 31 Disember 2025 lah. Ataupun dipanjangkan oleh Yes. Dan saya rasa ini sahaja dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk loceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.